Honor Magic 8 Pro dan juga iPhone 17 Pro. Kedua-duanya adalah phone mahal yang terbaik untuk tahun 2025 ni. Tapi yang menjadi persoalannya, harga berbeza untuk storage yang sama nak dekat RM2,000 Malaysia. Jadi dalam video kali ni, aku akan ceritakan 8 perbezaan yang mungkin akan buat kau fikir semula lepas ni. Bahagian kamera dulu. Aku bawa kedua-dua phone ni, iPhone dan juga Honor, pergi ke zoo. Sebab apa? Haiwan ataupun binatang ni korang tahulah, diorang tak suka diambil gambar dalam jarak yang sangat dekat. Lepas tu pula kawasan kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap. Lepas tu pula diorang ni memang suka bergerak. Jadi dekat sini kemampuan Honor Magic 8 Pro memang betul-betul dicabar. Dan iPhone 17 Pro memang banyak gagal lah. Okey, korang tengoklah comparison kanan dan kiri, signal, wifi dan juga antena. Jadi kalau aku ceritakanlah pasal chip tambahan dekat Honor ni, mungkin ramai yang tak faham. Tapi tak apa, aku belanja dekat korang hasil video comparison kiri dan kanan. Aku pakai SIM card, aku pakai wifi. Yang mana satu speed lagi cantik. Bateri dan juga charging. Untuk Honor dia ada bateri yang agak besar, 7100 mAh bateri. Besar gila babe. Charging wire 100 watt. Lepas tu pula wireless pun laju juga 80 watt. Manakala untuk iPhone, tak kisahlah iPhone 17 Pro ke iPhone 17 Pro Max ke, kedua-duanya bateri memang tak berapa besar. Charging pun bagi aku lah memang sangat jauh nak beza dengan Honor. iPhone ada True Tone, ada color accuracy yang sangat cantik. Tapi untuk Honor Magic 8 Pro, dia ada sampai 6000 nits. Maksudnya 2 kali lebih cerah berbanding iPhone. Dan juga ada 8 eye comfort teknologi. Honor Magic 8 Pro dia ada Nano Crystal Shield. Maksudnya 10 kali lebih tahan jatuh. Lepas tu pula IP rating ada 3, IP68, 69, 69K. Untuk iPhone pula bukan tak bagus, tapi dia ada IP68 saja. Bahagian biometrik pula. Untuk iPhone semua orang tahu Face ID, Face Unlock dia memang sangat bagus. Tapi untuk Honor ada dua benda yang korang kena tahu juga. Dia ada 3D Face Unlock. Memang bagus ni. Nombor kedua pula 3D Ultrasonic Fingerprint. Pakai muka boleh, pakai jari pun boleh. iPhone dia punya ekosistem memang sangat bagus. Honor pun sekarang ni dah makin bagus. Dia ada Honor Connect. Korang boleh connect sesama Honor dan juga korang boleh connect juga dengan MacBook, dengan iPad dan juga iPhone. Maksudnya pakai Honor lagi senang. Untuk chipset iPhone 17 Pro dia menggunakan A19 Pro. Manakala Honor Magic 8 Pro menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dan aku ada cubalah main game dekat Honor ni, memang betul lah lambat nak panas dan kurang panas rasa dia. Yang terakhir, ini yang paling penting sekali. Dekat iPhone boleh katakan lah, aku sini pun nampak memang dia sangat bagus dekat bahagian video. Tapi untuk Honor pula kelebihannya korang nampak lah dekat bahagian gambar, zoom jauh, bateri besar, lasak, antena. Dan Honor juga ada tambah lagi satu hadiah yang paling menarik, iaitu Insta360S Pro. Dan aku ada cubalah kamera ni dari segi gambar siang, gambar malam, okey, video siang, video malam, aku berjalan, bawa motor, okey, dengan preset dia, dengan dia punya filter Leica ni. Namun, apa pendapat korang? Baik beli Honor ataupun